Embun pagi di hujung cemara, disinari matahari yang berseri. Izahanani perkenalkan nama, hadir menyilang budi dan pekerti. Terbang halang di awal tinggi, mengawal ruang udara negara tercinta. Dan Malaysia memulakan sesi ini demi Malaysia aman sentiasa. Air jernih mengalir ke muara, ikan berenang riang berseri. Anda bertanya siapa saya, Adriana memperkenalkan diri. Dalam dunia global hari ini, konflik tidak lagi berlaku hanya di darat. Malah, ia berlaku di ruang udara serta perairan antarabangsa. Penguasaan ruang udara kini menjadi satu simbol kekuatan sesebuah negara kerana ia menentukan kedaulatan, keselamatan serta kestabilan nasional sesebuah negara. Saya akan memulakan tentang konflik di ruang udara terdahulu. Konflik ruang udara merujuk kepada perebutan kawalan serta dominasi di ruang udara sesebuah negara. Ianya melibatkan penggunaan teknologi canggih seperti jet pejuang, peluru berpandu, sistem radar pertahanan dan dron ketenteraan. Konflik ruang udara membolehkan serangan dilakukan tanpa perlu menawan kawasan darat sesebuah negara dan ianya akan memberikan impak yang sangat besar kepada negara tersebut. Kita boleh lihat contoh konflik ruang udara yang telah berlaku di Ukraine. Dalam konflik Ukraine, serangan udara telah dilakukan untuk memusnahkan lapangan terbang, sistem komunikasi serta stesen janakuasa. Selain itu juga, drone telah digunakan untuk menjadi risikan dan juga serangan tepat. Dan akhir sekali, sistem pertahanan ruang udara telah menjadi sasaran utama untuk melumpuhkan sistem pertahanan di negara tersebut. Antara kesan utama yang disebabkan oleh konflik ruang udara yang berlaku di negara ini ialah berlakunya gangguan bekalan elektrik dan juga bekalan air. Selain itu juga, lumpuhnya sistem komunikasi nasional dan akhir sekali, keselamatan orang awam terancam walaupun tidak berada di kawasan medan perang. Perkara ini telah membuktikan bahawa konflik ruang udara memberikan kesan secara langsung terhadap keselamatan orang awam dan juga kestabilan negara tersebut. Selain daripada isu konflik ruang udara negara luar, Malaysia juga pernah berhadapan dengan pencerobohan kawasan ruang udara yang khususnya melibatkan jet tentera China. Pada tahun 2021, negara kita telah mengesan beberapa buah jet tentera China telah menceroboh kawasan ruang udara Malaysia berdekatan dengan perairan Sarawak dengan alasan sedang menjalankan latihan ketenteraan. Walaupun alasan tersebut telah diberikan, ianya telah melanggar kedaulatan ruang udara negara kita. Selain itu juga, ia juga memaksa negara kita menghantar jet TUDM sebagai tindak balas. Dan akhir sekali, ia juga akan meningkatkan ketegangan hubungan diplomatik negara. Terima kasih saudari Hana. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai konflik air, iaitu konflik yang berlaku di kawasan laut dan perairan antarabangsa. Konflik air. Konflik ini melibatkan perebutan sempadan maritim, kawalan laluan perdagangan laut serta tuntutan terhadap sumber segala jadi seperti minyak dan gas. Contoh paling dekat dengan Malaysia ialah pertikaian di Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara besar dan kuasa dunia. Implikasi konflik air terhadap Malaysia. Implikasi konflik ini terhadap Malaysia sangat besar. Pertama, mengancam kedaulatan perairan negara. Kedua, menjejaskan ekonomi dan perdagangan kerana 90% perdagangan Malaysia melalui laut. Tiga, meningkatkan keperluan rondaan oleh TLDM dan APMM. Namun, Malaysia memilih pendekatan diplomasi dan perundingan sesuai dengan prinsip ASEAN dan undang-undang antarabangsa. Ini membuktikan bahawa
konflik air bukan sahaja melibatkan isu ketenteraan, tapi ia melibatkan isu ekonomi dan hubungan diplomatik. Seterusnya, rakan saya akan menerangkan mengenai konflik darat dan kesimpulan keseluruhan. Pada hari ini, saya akan membuat rumusan tentang konflik yang berlaku di darat, khususnya di persempadan negara. Konflik ini lazimnya melibatkan perebutan kuasa, wilayah, identiti dan sumber serta memberi kesan kepada negara jiran termasuk negara kita sendiri iaitu Malaysia. Hal ini melibatkan aspek keselamatan, ekonomi, sosial dan kemanusiaan. Sebelum itu, mari saya terangkan apa itu konflik darat. Konflik darat ialah pertikaian bersenjata ataupun ketegangan politik dan sosial yang berlaku di kawasan daratan sesebuah negara. Konflik ini berlaku secara berpanjangan kerana melibatkan penduduk awam secara langsung serta campur tangan antarabangsa. Konflik darat juga membuka ruang kepada jenayah sindiket seperti pemerdagangan manusia, khususnya kepada golongan pelarian dan migran yang terdesak. Antara punca golongan ini menjadi sasaran kerana mereka tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah, tidak dilindungi oleh undang-undang dan kebergantungan kepada ejen ataupun orang tengah. Jenayah ini bukan sahaja melanggar hak asasi manusia, malah mencemarkan imej Malaysia di peringkat antarabangsa dan menyebabkan sindiket jenayah terancam ini menjadi semakin berleluasa. Macam mana aktiviti sindiket jenayah seperti pemerdagangan manusia ataupun penyeludupan barang terlarang boleh berlaku? Hal ini boleh berlaku kerana kawasan darat dan perairan yang luas serta sukar dipantau menjadi faktor utama berlakunya penyeludupan seperti ini. Kenapa boleh berlaku? Kerana wujudnya laluan tikus di kawasan hutan ataupun perairan seperti yang rakan saya ada sebutkan pada kelas yang lepas. Selain itu, berlakunya konflik tanah rezak Melayu. Konflik tanah rezak Melayu ialah masalah yang timbul akibat pertikaian hak milik tanah yang dihaskan oleh orang Melayu. Konflik ini lazimnya timbul akibat daripada pemindahan hak milik dan manipulasi undang-undang. Selain itu, pencerobohan tanah rezak Melayu ini juga menimbulkan rasa ketidakpuashati dalam kalangan masyarakat Melayu. Konflik udara, air dan darat memberikan cabaran terhadap keselamatan negara kita, Malaysia. Dengan pertahanan yang kukuh, hubungan dengan negara serantau yang baik serta diplomasi yang bijak, ia dapat mengekalkan keamanan negara ini. Keamanan pada hari ini, kestabilan pada masa hadapan Malaysia. Sekian, terima kasih.